guys, ini bangunan baru. Aku rasa dia buka plak ni kot. Dia buka plak ni. Sebabnya 11 Julai 1980 ni. Dirasmikan satu tahun 85. Masa aku sekolah dulu, bangunan ni tak ada lagi. Ni semua kawasan padang ni. Ni semua padang. Padang. Okay. Sekolah aku lagi yang inilah. Ini bangunan mula-mula dulu. Kami sekolah kat sini. Okay, geng-geng kita orang main polis tantri dulu. Nak bagi tahu korang kan. Terjun daripada tingkat 1 ni ke bawah selamba. Okey. Nampak tak? Ini semua padang dulu. Okay. Depan ni ada tempat naikkan bendera lah depan ni. Tempat naikkan bendera. Masa tu bangunan ni pun tak ada lagi. Jadi kami duduk sekolah petang-petang macam ni kan. Inilah kerja kami. Naik ke atas ni. Kat sana tu kantin. Okay. Kalau pagar tu, dulu tak ada pagar pun. Kalau ada pun kami akan naik ke sini. Buat panjat sini, panjat ke atas. Tapi zaman dulu kita tak adalah mencuri ke apa. Kita dulu jenis selamba je. Okay. Bilik komputer ni pun tak ada dulu. Sini kantin. Ini kelas aku mula-mula. Kelas aku mula-mula dulu dengan darjah 1 dengan Cikgu Hajar Sharifah. Dah arwah lah. Rasanya Hajar Sharifah ni. Kawan-kawan aku ingat lah. Ni darjah 1 kelas kami dulu. Okey. Inilah, ingat lagi. Dulu sini mana ada pagar-pagar macam ni, tak ada. Dah tak ada warna-warni macam ni lah. Jadi dewan, dalam ni dewan. Pintu dia boleh tutup-tutup lah. Boleh tutup. Ni lah bangunan mula-mula dulu. Okey. Aku tunjuk korang sebab aku bergambar dulu kat mana kan. Aku bergambar dulu dekat sini ada padang takraw dulu satu. Okey, mana padang takraw ni tapak ni lah. Tapak bilik komputer ni bantang takraw dulu. Okey, kami di sini pun ada padang lah. Kami bergambar kat sini lah. Ni. Ni, nampak tak? Tu. Dulu sini ada tulisan. Ada mural. Tak ada mural ni dah. Duduk sini lah padang dia. Kami bergambar kat sini. Nanti aku tunjuk kat korang lah. Gambar aku masa tahun 88 tu. Kami bergambar kat sini lah. Atas padang ni. Okay. Lepas tu ni semua padang ni, padang hijau. Bila ada sukan, okey, ini tak ada padang, kami akan lalu kat sini. Kat sinilah kami main cup tiang. Nampak ni. Ni ada 4 tiang, ni tiang yang sama ni, besi yang sama. Okey, sini 2. Okey, 4 tiang ni main cup tiang. Dulu kawan aku Nur Rasman, mak dia lah kerja kantin ni. Ni dulu kantin dulu. Ni kantin dulu guys. Sini semua padang ni kantin dulu. Ni kantin dia. Nampak tak? Kenangan guys. Okey, kantin dia. Dulu sana rumah tu hutan. Aku cari ni. Aku cari ikan lawan lah kat sana belakang. Cari ikan lawan. Ni lah kantin. Kita orang makan dulu kat sini lah. Ni kantin dia. Sana pintu pagar boleh masuk dari sana. Cuba ada pintu pagar boleh masuk situ. Pintu pagar. Sekolah Datuk Asmana ni orang panggil sekolah Batak Kabit kan. Dulu sini pun padang. Jadi kita orang, siapa yang tak nak duduk padang, duduk dekat tepi padang tu bawah pokok lah. Bawah pokok. Dulu sini semua tepi-tepi tu hutan, ada pokok. Okay, ni semua padang ni. Bila hari sukan akan ramai orang datang sini.
akan ramai orang datang sini. Maknanya dia bertambah 2 biji lah. Sini sebiji, sini sebiji. Okay, ni bangunan asal. Ni bangunan asal. Woo! Nak khabar cerita, ini tempat kita orang main polis tantri tu. Okey. Ini tempat kita orang main polis tantri. Okey, macam mana nak elakkan orang tahu kita kat mana kan? Okey, kita akan panjat kat sini, tepi. Kita akan panjat kat sini. Okey, kita akan nyorok atas ni. Okey. Okey. So, ada ni nyorok. Lepas tu, kalau main polis tantri kena kejar, orang boleh bayang tak? Lari. Ini dah cerita dah 5 dah 6 ni. Daripada atas ni boleh terjun ke bawah ni. Ha ni, korang bayang kan macam mana? Ha. Inilah. Dulu semua belakang ni hutan ni semua tak ada pokok-pokok ni. Mana? Macam ni lah datang pukul 3, pukul 4 main polis tantri ramai. Satu kampung nak datang 10 orang, 15 orang bukan cakap. Ni semua ni. Semua ni dah pernah panjat dah ni. Dah pernah loncat dah ni. Ni dulu selamba je. Inilah sekolah kebangsaan Datuk Laksamana Raja Mahkota. Biasa orang panggil sekolah Batak Rabiq je. Ini kenangan ini blok paling beratur pula tu. Inilah tempat aku cari kawan kecil-kecil. Dulu bukan jalan ni tau. Ini dulu jalan kecil je. Tu semua tempat cari kawan tu. Ni pun ada lagi ni kat negeri. Mana ada? Aku tak nak cari lagi. Mana ada tapi orang mana budak-budak kan mana ada nak kat lagu dah. Okey guys, jom kita tengok kelas lama kita. Okey. Dah jadi dewan. Pintu dia ada kan? Oh, dah jadi dewan. Okey. Dulu ni kelas. Subhanallah. Itu yang aku cakap tu, pintu tu. Pintu tu bila exam boleh buka. Bila kelas sebelah bising boleh dengar. Itu sebab kalau korang bising cikgu tak ada, cikgu kelas sebelah akan datang. Ini yang aku cakap kat korang ni. So nenek punya barang. Nampak tak? Ini zaman moden. Ini zaman aku guys. Tahun 87. 1, 2, 3, 4. Nak gabar kat rumah. Ini surface wiring. Tengok wire tu tengah mampu. Ni klip timah. Ni zaman tok nenek dia. Zaman tok nenek dia. Maknanya ini pun zaman tok nenek lah ni. Ni semua zaman tok nenek ni. Memang gila lah. Terbaik. Ada lagi wiring dia tengok ni. Wiring dia ni paling rare ni. Switch ni function dah berpuluh tahun dah. Ya Allah, Goma memang hebat. Memang ada labu sekali dekat sekolah ni. Itulah. Tapi kongsi aku pun tak pasal. Itulah. Function lagi. Kelas dia. Dulu tu nampak tu. Daripada atas ni kan. Selamba je terjun. Tapi yang paling hebat ni aku cakap kau. Ci Lorong Pinang. Lorong Pinang. Daripada atas ni. Daripada tingkat 2 ni. Ni. Sini selamba turun. Tingkat 2 ni. Dia tak patah kaki ya. Ya Allah, ini kau nampak je tinggi. Selamba je sini. Dia turun kan ada cara Tak ada, dia loncat je. Dulu mana ada batu ni. Ni semua padang ni. Ni semua padang. Semua padang. Tapi aku tengok pelik sekolah ni sebab dah warna-warni lah. Zaman aku dulu straight forward je. Lagi satu tempat menyorok main polis tantri dulu. Jom aku tunjuk kat mana. Ni dekat atas tank air tu. Tank air tu menerap atas tu. Kalau ada lagi lah tu atas tu. Kenapa aku rasa rendah sangat lah dulu zaman aku dulu. Tank air ni menerap atas ni. Atas tu menerap macam ni. Ni atas. Ni atas ni. Rendah bukan ni. Aku rasa tinggi lagi. Bukan dia ni. Dah tukar baru kot. Dulu ni tinggi ni. Ini rendah apa ceritanya. Dulu belakang ni tak ada. Dekat sini lah, rehat sini. Ni semua padang ni. Padang, lepas tu sini tepi tu ada satu besi untuk main apa benda lah. Tandas kan sini? Sini tandas kan? Blok ni dah tak pakai tandas. Tandas blok 2 semua dah tak ada air. Lepas tu, mana pintunya? Ini memang dia dah pupus. Tandas mana? Tandas semua blok tu. Oh, dulu sini tandas.
Tadi ada lagi tapi dia dari dalam. Oh, Sekolah. daripada dalam. Ini semua besi original guys. Daripada mula buat tu. Zaman aku dah ada lah benda. Inilah bangunan sekolah aku dulu guys. Okay, Assalamualaikum, jumpa lagi. Sekolah Kebangsaan Datuk Laksamana Raja Mahkota Teluk Intan. Dulu depan sini ada tulisan ni, tapi orang panggil sekolah Batak Rabit je. Tapi korang jangan silap lah, ada sekolah ladang Batak Rabit dekat Jalan Tebuk Banjar, Sekolah India. Ada tulisan Okey. di depan ni. Assalamualaikum. Mana? Di dalam kampung.